Jadi bila Ustaz ziarah Cik Azizah tanya berapa 2-3 tahun lepas kan, Cik memang tidur bawah tak? Tidur kat situ lah. Tidur bawah gitu dengan tilam gitu lah. Jadi kita usahakan dapat katil. Ini katil dia. Betul lah. Ni. Assalamualaikum. Cik Azizah ada? Ustaz. Ustaz. Apa khabar? Baik. Ya. Kau ada kucing Ada lah ni kucing ni. Man dulu Man. Tadi kursi. Man, you all dua sini, Ustaz sini Cik sini. Khabar Cik Azizah? Baik. Cik Azizah macam mana sehari-hari? Gitu juga ke apa? Sama juga. Asyik nak pergi hospital. Macam mana dia punya appointment? Okey lah. Sebulan sekali ke apa? Tak tentu lah, kalau dia ada telefon panggil baru pergilah. Kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan. Check up ke atau ada memang sakit? Macam check up lah yang lama-lama punya. Check up je lah. Ada sakit apa Cik Azizah? Kanser. Ada kanser Ada kanser rahim ada. Tapi dah habis lah. Udah ada kemo Ada. Kemo dah habis, radioterapi pun dah habis. Yelah maksud dia ni dia punya follow up lah. Boleh check dia. Poliklinik pun baru pergi hari tu, kali juga. Minggu lepas pergi poliklinik check, ambil darah semua, ambil ubat. Jiran-jiran semua tengok-tengok Cik Azizah juga. Ada. Kantor Sing pun ada panggil juga. 16 hari bulan Kantor Sing panggil. Tapi minta tukar lepas raya lah. Ni katil ni macam mana? Okey. Okey lah yang kemarin punya. Ni Cik Azizah ni sebelum ni tidur bawah kan? Dulu tidur bawah kan, ada katil. Memang tak selama ni tidur bawah Sekarang tidur katil Tak ada sebelum katil ni. Memang tidur bawah. Memang tidur bawah. Jadi bila Ustaz ziarah Cik Azizah tanya berapa 2-3 tahun lepas kan, Cik memang tidur bawah tak? Tidur kat situ lah. Tidur bawah gitu dengan tilam gitu lah. Jadi kita usahakan dapat katil. Ini katil dia. Sekarang nak pakai. Baru dah tidur bawah dah. Kakak kita tak tahu. Bawah pun sekarang dah susah. Sebab yelah dah ada berumur. Jadi bila kita tengok baru tahu ni kita perlu berkatil. Habis kita ada usahakan kan. Tak beli katil, beli tilam sama bantal. Selesa lah sekarang. Ada apa-apa lagi tak nak kalau nak ni? Lagi tak ada. Tapi sekarang lah pakai. Ni nak pakai pampers ke apa? Nak keluar-keluar ke bawah pakai lah. Pampers ni ada macam mana? Ada orang ada beli lah kat bawah. kena beli pampers. Kadang-kadang Pisconnect pun kadang ada, kadang tak ada. Pisconnect kadang-kadang kasih, kadang-kadang nak kalau tiap tak kasih kena beli lah. Kena beli lah. Satu pampers gitu berapa agak-agak? Pampers dalam RM7 lebih. $7. Boleh tahan berapa lama? Kek juga 3-4 hari aja. Dalam satu pekan ada berapa? Dalam dah ada 10. 10 yelah satu hari. Kita turun bawah pakai. Kalau malam nak tidur pun Pakai satu hari dah 2-3 kali pergi. Siang tak pakai lah. Kalau malam nak tidur baru pakai. Kalau nak turun bawah kan. InsyaAllah lah kita boleh usahakan kalau dapat. Pasal pampers satu kali beli boleh tahan lama kan. Ya kalau macam order online lah, delivery hantar sini lah. Delivery pun boleh juga. Online mahal. Tak macam maksudnya macam orang ni kita hantar kat rumah lah. Dia hantar, kita uruskan. Terus dia hantar cik dia ni. Boleh tengok dia punya tu. Ini yang ini ke bukan? Ini orang kasih tapi dia pakai gam. Selalu cik dia yang mana? Seluar. Yang seluar punya Ini pun orang kasih kat bawah, kawan-kawan kasih kan dia tak yang selesa yang ni lah. Yang selesa yang keluar. Mana Ustaz tengok yang kali hijau ni Kali hijau. SL. Okey, bismillah, alhamdulillah. Okey, pada semua yang melihat ni, jadi Makcik Azizah kita punya
penerima asnaf zakat. Jadi kita sudah pakai Pampers sekarang ni. Jadi apa yang kita boleh bantu sekarang ni adalah untuk supplykan Pampers. Ini satu Pampers ni dalam $7 lebih kan. Anggaran pakai pun 3-4 hari je. Jadi kalau kita nak berikan infak, kita boleh order, diorang hantar pun boleh juga kan. Sekarang order online semua, beli berapa kita boleh uruskan. Kita dah ambil gambar sini, nanti kita Ustaz cuba uruskan mana yang patut. Boleh Cik Azizah? Okey, Assalamualaikum. Okey Cik Azizah, kita boleh lama. Ni ambil beras. Cik Azizah nasi makan beras Makan. Ambil dua. Kuih sekali ni, siapa ni? Nizam. Ada kuih apa-apa ambil je. Makcik nak kuih. Kuih belum ada lagi Selalu ada teman saya usah ambil sekejap. Kawan aku gaduh kan. Maksudnya. Sekejap Lepas ni nak pergi mana? Ni kuih. Blok sini juga. Okey. Terima kasih lah. Ambil video terus Okey, Alhamdulillah Makcik Azizah, ini pun kita ada duit zakat dari hamba-hamba Allah. Jadi kita ada juga ada beras, kuih-kuih sikit dengan kuih raya ni, nak masuk musim raya ni. Ni tahunan duit zakat kita berikan pada Cik Azizah. Mudahan Cik Azizah sihat walafiat, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silah, amin. Okey dah. Terima kasihlah Cik Azizah Kita ada masa kita pergi. Lagi pukul 3 pun nak kena pergi Masjid Fatimah. Asal? Dia panggil datang ambil harga. Kau biasa pun masih boleh kan? Boleh, biasa pun boleh. Menjaga sendiri pun tak ingat. Tak ada lah. Azizah. Ya. Mana handphone Cik Azizah? Ni, kasih ambil nombor telefon Ustaz. Masukkan lah, tak tahu. Ni gambar bola ke apa Cik Azizah? Minat bola ke apa? Tak ada lah. Saja je lah.